Percayalah, tuan-tuan dan puan-puan, sesuatu yang luar biasa telah berlaku. Bolehkah benar-benar wujud sebuah negara di mana seseorang boleh mempercayai orang lain tanpa keraguan? Begitulah kata-kata Leila Mundra, seorang pelajar perempuan berusia 17 tahun dari sekolah swasta terkemuka di Afrika Selatan, yang berbicara kepada saya dengan suara yang bergetar. Sepanjang 20 tahun saya terlibat dalam pendidikan antarabangsa, inilah kali pertama saya menyaksikan perubahan falsafah hidup pelajar dalam jangka masa yang begitu singkat. 25 pelajar cemerlang dari Afrika Selatan dijadualkan menghadiri program latihan jangka pendek di Universiti Auckland, New Zealand. Walau bagaimanapun disebabkan banjir besar dan darurat yang berlaku di sana, penerbangan mereka terpaksa mendarat cemas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, Malaysia. Tahukah anda, para hadirin sekalian, fakta menakjubkan ini? Dalam tempoh 48 jam yang singkat di Malaysia, pelajar-pelajar dari sekolah berprestij berusia 130 tahun di Afrika Selatan ini telah mengubah pandangan dunia mereka sepenuhnya. Dari pengalaman tak terduga yang bermula di KLIA, pemandangan yang tak terlupakan di pasar yang sibuk, Bukit Bintang, sehinggalah detik yang menyentuh jiwa di Kota Warisan Melaka, mereka yang datuk neneknya pernah melalui era apartheid. Mengapa mereka terus menitiskan air mata di negara ini? Di negara ini, keindahan hati manusia itu adalah perkara biasa. Kata-kata penuh emosi ini, yang diucapkan oleh seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun, James Mogadi, kepada wartawan di tanah airnya, telah menimbulkan gelombang besar dalam masyarakat Afrika Selatan. Apakah yang mereka lihat dan rasakan di Malaysia? Mengapa pelajar dari sekolah terkemuka dengan tradisi 130 tahun ini begitu terpikat dengan Malaysia? Saya kini akan menceritakan rakaman 48 jam yang menakjubkan yang disaksikan sendiri oleh seorang guru Afrika Selatan dengan pengalaman 20 tahun. Sebelum kita mula, sila tekan suka dan langgan saluran ini. Sokongan anda akan memberi kekuatan besar kepada saya untuk memperkenalkan lebih banyak kisah indah dari Malaysia. Selamat sejahtera. Saya Elizabeth, mengajar bahasa Inggeris dan kesusasteraan selama 20 tahun di St. Andrews College, Cape Town. Saya telah bekerja dalam bidang pendidikan Afrika Selatan dan melawat banyak pusat pendidikan di seluruh dunia, tetapi peristiwa yang saya alami di KLIA pada musim bunga tahun lepas, terpahat sebagai kenangan yang paling mengharukan sepanjang kerjaya saya sebagai seorang guru. Pada hari itu, pelajar yang saya iringi adalah pelajar istimewa, 25 pelajar paling cemerlang dari St. Andrews College. Mereka berumur antara 16 hingga 18 tahun, semuanya berasal dari keluarga atasan Afrika Selatan, anak hakim, anak profesor universiti, anak ahli perniagaan, calon elit yang dijangka akan memimpin masyarakat Afrika Selatan masa depan. Pasukan guru yang mengiringi juga adalah yang terbaik, bermula dengan pengetua Robert Sinclair, kesemuanya adalah pakar pendidikan yang memegang ijazah kedoktoran atau sarjana. Tujuan perjalanan latihan ini adalah untuk memperluas pandangan mereka sebagai pemimpin global masa depan dengan mengalami sistem pendidikan maju hemisfera selatan melalui program akademik di Universiti Auckland, New Zealand. Jadual asal ialah 10 hari di Auckland, menghadiri kuliah universiti tempatan dan kemudian kembali ke Cape Town. Walau bagaimanapun, banjir besar bersejarah melanda Pulau Utara New Zealand menyebabkan lapangan terbang antarabangsa Auckland ditutup sementara, satu keadaan darurat berlaku. Para pelajar panik, kebanyakan mereka hanya tahu sedikit tentang Malaysia, menganggapnya sebagai negara teknologi dan bangunan tinggi sahaja. Beberapa pelajar bimbang bahawa layanan terhadap orang asing di negara-negara Asia mungkin dingin. Kebimbangan ini adalah wajar, memandangkan sejarah Afrika Selatan. Pengetua juga pada mulanya bimbang, beliau risau tentang bagaimana untuk menjelaskan perubahan jadual mendadak ini kepada ibu bapa, terutamanya apabila melibatkan pelajar dari sekolah berprestij seperti ini. Namun, apabila menghampiri KLIA, situasi yang sama sekali berbeza mula berlaku. Komunikasi dari pihak syarikat penerbangan sangat sopan dan terperinci. Mereka memaklumkan bahawa pasukan sokongan khas telah segera disediakan untuk kumpulan pelajar asing yang mendarat cemas. Mereka juga menyatakan bahawa kaki tangan berbilang bahasa telah bersedia. Tahap tindak balas sebegini jarang dilihat walaupun di lapangan terbang Cape Town. Biasanya dalam situasi kecemasan sebegini, kami hanya akan menerima sokongan minimum, tetapi persiapan di KLIA jauh lebih luar biasa. Proses pendaratan juga sempurna, komunikasi dengan menara kawalan adalah tepat dan semua pergerakan di darat seolah-olah telah dirancang terlebih dahulu. Segalanya diatur secara sistematik, seperti penerbangan berjadual, tetapi kejutan sebenar bermula apabila kami memasuki terminal lapangan terbang. Dan apa yang akan berlaku dalam 48 jam akan datang akan mengubah secara asas pandangan hidup 25 pelajar cemerlang ini.
Sebaik sahaja kami melangkah masuk ke terminal KLIA, ekspresi pelajar berubah. Walaupun sudah larut malam, lapangan terbang beroperasi sepenuhnya. Kaki tangan pembersihan sentiasa bekerja, kaunter pertanyaan sentiasa ada pegawai dan semua kemudahan beroperasi pada tahap tertinggi. Adakah ini benar-benar lapangan terbang di Asia? Tanya Leila Mundra, pelajar perempuan 17 tahun itu. Di lapangan terbang Cape Town, banyak perkhidmatan terhenti selepas jam 10 malam, jadi tahap perkhidmatan 24 jam ini sangat menarik perhatiannya. Panduan untuk prosedur imigresen juga menakjubkan. Walaupun sejumlah besar pelajar asing tiba-tiba perlu masuk, pegawai imigresen sama sekali tidak panik. Sebaliknya, mereka segera menyediakan laluan khas untuk kumpulan pelajar dan menempatkan jurubahasa yang fasih berbahasa Inggeris. Yang paling menyentuh hati adalah reaksi pegawai apabila mereka mengetahui kami adalah warga Afrika Selatan. Tanpa sedikit pun keraguan, mereka bertindak balas dengan lebih mesra. Pelajar-pelajar tegang kerana di negara asing, mereka kadangkala menerima layanan dingin berdasarkan warna kulit, memandangkan sejarah Afrika Selatan. Tetapi di sini, ia sama sekali berbeza. Jurubahasa mengambil masa untuk bertanya tentang umur dan situasi pelajar, serta mencadangkan sokongan yang paling sesuai. Pengetua Sinclair terpegun, menyatakan bahawa sukar untuk mendapatkan sokongan yang begitu komprehensif walaupun di lapangan terbang Cape Town. Beliau sangat tersentuh dengan sikap mereka yang menjelaskan segala-galanya secara perlahan dan teliti, terutamanya mengambil kira usia pelajar. Bukan sekadar memproses prosedur, tetapi terdapat keprihatinan yang hangat untuk menenangkan pelajar asing yang cemas. Prosedur juga sangat pantas. Kami bersedia untuk prosedur kemasukan kecemasan yang rumit dan masa menunggu yang lama, tetapi semuanya diselesaikan dengan lancar. Pegawai juga dengan senang hati membantu menyediakan pelbagai dokumen, jadi tiada kesukaran halangan bahasa. Yang lebih mengharukan, mereka menawarkan untuk membantu menghubungi hotel kami yang asalnya ditempah di Auckland. Panduan penginapan untuk tinggal kecemasan juga sempurna. Mereka mencadangkan beberapa hotel pelajar di Kuala Lumpur, menerangkan ciri-ciri dan kelebihannya secara terperinci. James Mokgadi, 16 tahun, terkejut, mengatakan mereka jauh lebih mesra daripada pegawai lapangan terbang di Afrika Selatan. Nampaknya beliau jarang mengalami layanan sehangat ini kerana di Afrika seringkali berhadapan dengan layanan birokrasi. Kejutan berterusan di kawasan pengambilan bagasi. Kesemua 25 bagasi pelajar keluar dalam masa 20 minit. Skrin besar memaparkan status bagasi dalam masa nyata, membolehkan kami mengetahui dengan tepat bila bagasi dari penerbangan mana akan keluar. Oleh kerana kelewatan bagasi kerap berlaku di Afrika Selatan, kecekapan ini benar-benar mengagumkan pelajar. Kata-kata pengetua Sinclair kepada saya semasa kami meninggalkan lapangan terbang masih terngiang-ngiang. Saya telah menggunakan lapangan terbang di seluruh dunia selama 35 tahun. Tetapi ini adalah kali pertama saya melihat tindak balas kecemasan yang sempurna. Beliau menyatakan kekaguman mendalam terhadap sistem yang menyediakan segala-galanya terlebih dahulu supaya pengguna tidak merasa cemas langsung, walaupun dalam keadaan yang tidak dijangka. Semasa dalam bas menuju hotel, mendengar perbualan pelajar, saya mula mempunyai pandangan baru tentang Malaysia. Pada masa itu, saya sama sekali tidak dapat membayangkan betapa pengalaman 48 jam yang bakal mereka lalui akan mengubah hidup mereka. Pengalaman mengharukan pertama yang sebenar bermula dalam perjalanan ke hotel. Pemandangan Malaysia dari lebuh raya pada waktu malam, dari KLIA ke pusat bandar Kuala Lumpur, benar-benar menafikan jangkaan pelajar. Mereka semua melekapkan wajah ke tingkap bas, melihat lautan cahaya yang terbentang di kedua-dua belah lebuh raya dan kemegahan kelompok bangunan yang terancang. Pengetua terkejut, mengatakan pembangunan bandar berskala sebesar ini jarang dilihat di Afrika Selatan. Beliau sangat kagum dengan bagaimana taman-taman dan kawasan hijau ditempatkan secara sistematik di setiap kawasan serta keharmonian indah antara kawasan perumahan dan kemudahan komersial. Pemandangan yang lebih menakjubkan terbentang apabila kami menghampiri kawasan bandar. Walaupun sudah melepasi pukul 11 malam, bandar itu terang benderang dan ramai orang bergerak secara semula jadi. Yang paling mengejutkan ialah pemandangan wanita muda berjalan sendirian. Pemandangan wanita berjalan sendirian dengan selamat pada larut malam hampir tidak pernah dilihat di Afrika Selatan. Negara ini benar-benar selamat ya? Tanya Leila, 17 tahun, terkejut kerana berjalan sendirian pada waktu malam dianggap sangat berbahaya di Afrika Selatan. Kejutan baru menanti semasa daftar masuk hotel. Kaki tangan kaunter bukan sahaja menyambut kami dengan bahasa Inggeris yang fasih, malah memahami kami adalah kumpulan pelajar dan segera mencadangkan perkhidmatan yang paling sesuai.
Walaupun kami tiba lewat malam, mereka memberikan maklumat terperinci tentang masa sarapan pagi keesokan harinya dan kemudahan berdekatan yang mudah. Lebih-lebih lagi, memahami situasi kami yang tiba-tiba di Malaysia, mereka telah menyediakan maklumat pelancongan. Yang paling mengesankan adalah rasa sambutan yang ikhlas. Kami merasakan kehangatan yang benar-benar dialu-alukan, melangkaui perkhidmatan komersial. Dan yang paling penting, tidak ada layanan atau kewaspadaan istimewa kerana kami adalah warga Afrika Selatan. Semasa dalam lift menuju ke bilik, melihat ekspresi pelajar, saya merasakan bahawa persepsi mereka terhadap Malaysia berubah dengan pantas. Kanak-kanak yang beberapa jam lalu menunjukkan kebimbangan terhadap negara Asia yang tidak dikenali, kini dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan harapan. Keesokan paginya, pengalaman Kuala Lumpur yang sebenar bermula. Dan kejutan yang akan dialami oleh pelajar-pelajar Afrika Selatan ini adalah jauh lebih hebat daripada hari sebelumnya. 48 jam yang akan mengubah secara asas nilai, pandangan sosial dan falsafah hidup mereka, kini bermula. Sekitar pukul 7 pagi keesokan harinya, beberapa pelajar yang bangun awal kerana jet lag mula merungut kerana lapar. Saya bimbang kerana sangat sukar untuk mencari restoran yang dibuka seawal itu di Afrika Selatan. Apabila saya bertanya di kaunter hotel, kaki tangan menjawab dengan senyuman lembut, ada restoran mamak 24 jam yang popular di kalangan pelajar. 3 minit berjalan kaki dari sini. Saya benar-benar terkejut mendengar tentang restoran 24 jam. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Afrika Selatan. Saya pergi ke restoran mama itu bersama 8 pelajar. Menjelang pukul 7 pagi, jalan sudah sibuk dengan orang ramai. Pekerja pejabat yang pergi kerja, penduduk yang berjoging, orang yang keluar dari kedai serbaneka. Pagi di Cape Town sunyi, tetapi Kuala Lumpur seolah-olah sudah memulakan harinya. Apabila kami membuka pintu kedai, udara hangat bersama bau makanan yang lazat menyambut kami. Beberapa pelanggan sudah bersarapan, seorang lelaki pertengahan umur makan sambil membaca surat khabar, seorang wanita muda bekerja sambil melihat tablet, dan pekerja pejabat dengan wajah letih seperti baru selesai shift malam. Saat melihat menu, pelajar menjerit terkejut, harganya sangat murah, set roti canai hanya RM3.50, nasi lemak dengan ayam RM8.1. Apabila ditukar kepada mata wang Afrika Selatan rana, harganya sangat murah sehingga sukar dipercayai. Untuk mendapatkan makanan tahap ini di Cape Town, kami memerlukan sekurang-kurangnya RM250. Pelayan yang mengambil pesanan kami sama sekali tidak terkejut melihat kami sebagai orang asing. Sebaliknya beliau menerangkan menu dalam bahasa Inggeris dan mencadangkan hidangan yang mungkin sesuai untuk pelajar. Untuk pelajar yang mempunyai alahan, beliau turut memberikan perincian bahan-bahan. Kelajuan makanan dihidangkan juga menakjubkan. Tidak sampai 7 minit selepas memesan, semua hidangan, roti canai, nasi lemak, teh tarik sudah tersedia di meja. Pelajar melihat makanan tempatan yang pertama kali mereka lihat dengan separuh rasa ingin tahu dan separuh jangkaan. Tetapi sebaik sahaja merasainya, ekspresi mereka berubah. Yang paling mengejutkan ialah nasi lemak. Walaupun kelihatan serupa dengan hidangan yang mereka kenal, rasanya sama sekali berbeza. Teknik memasak nasi santan itu luar biasa dan gabungan sambal serta ikan bilis rangupnya sangat sempurna. Seorang pelajar lelaki, James, menghabiskan 3 keping roti canai dalam sekelip mata. Beliau kagum, mengatakan mustahil untuk makan sesuatu yang begitu lazat pada harga ini di Afrika Selatan. Reaksi pelajar yang makan roti telur juga menarik. Mereka kagum dengan kualiti roti dan kesegaran bahan-bahan inti. Pelayan tersenyum dan memuji, sedap makan ya. And do 19 time of the lighting by Sah. Kami terkejut lagi semasa membayar bil. Walaupun 8 orang makan sehingga kenyang, jumlah keseluruhan tidak sampai RM50. Ini bersamaan dengan kira-kira RM180. Di Afrika Selatan, makanan tahap yang sama memerlukan sekurang-kurangnya RM350. Pelayan mengira baki dengan tepat dan berkata, sila datang lagi. Nampaknya makanan Malaysia kena dengan selera awak. Beliau turut mencadangkan hidangan lain yang disukai oleh orang asing. Kebaikan sebegini jarang dialami di restoran Afrika Selatan. Apabila keluar dari kedai, pelajar bersuara dalam kekaguman. Makanan sedap, harga murah dan perkhidmatan pun hebat, kata Leila. Saya pasti akan merindui nasi lemak bila balik Afrika Selatan, kata seorang pelajar lain. Seorang pelajar lain pula berkata dia ingin tinggal di Malaysia walaupun hanya 6 bulan. Apabila kami keluar, waktu puncak komuter telah bermula. Orang ramai bergerak pantas, tetapi ketertiban dijaga dengan sempurna. Di lintasan pejalan kaki, semua orang mematuhi lampu isyarat dan pergerakan pejalan kaki dan basikal berharmoni dengan indah.
Pemandangan komuter pagi di Cape Town lebih huru-hara dan kurang teratur, dan yang paling mengejutkan kami ialah pandangan orang yang lalu lalang. Tiada sesiapa pun yang memberi pandangan istimewa kepada kami, warga Afrika Selatan. Tiada pandangan ingin tahu, pandangan berhati-hati, atau pandangan diskriminasi. Kami dilayan sama seperti orang lain, secara semula jadi. Dalam perjalanan pulang ke hotel, kami juga terpegun dengan kebersihan bandar. Tiada sampah dan semuanya dijaga dengan indah. Kami dapat melihat pekerja pembersihan bekerja seawal pagi. Keseluruhan bandar berfungsi seperti satu organisasi gergasi. Di Cape Town, hanya kawasan pelancongan yang bersih, manakala kawasan perumahan seringkali kotor, tetapi Kuala Lumpur berbeza. Apabila kami tiba di lobi hotel, pelajar lain juga sudah bangun. Mereka bertanya ke mana kami pergi. Apabila kami menceritakan tentang sarapan pagi awal, semua orang berasa cemburu. Mereka meminta untuk dibawa bersama pada kali seterusnya. Begitulah bermulanya pagi pertama di Malaysia. Hanya dalam beberapa jam, ekspresi pelajar telah berubah sepenuhnya. Wajah yang penuh kebimbangan telah hilang, digantikan dengan rasa ingin tahu dan keseronokan. Mereka sama sekali tidak menyangka betapa pengalaman menakjubkan yang akan berterusan ini akan mengubah nilai mereka. Pada pukul 10 pagi, kami memulakan penjelajahan Kuala Lumpur yang sebenar bersama pelajar. Destinasi pertama ialah stesen KL Sentral. Saya mahu mereka mengalami sendiri sistem pengangkutan awam Malaysia. Sebaik sahaja kami memasuki pintu masuk MRT, LRT, ekspresi pelajar mula berubah. Terdapat eskalator dan lift di mana-mana, menjadikan pergerakan mudah. Reka bentuk sejagat Universal Design dilaksanakan secara menyeluruh. Sistem pengangkutan awam Cape Town sering kelihatan lama dan suram, tetapi MRT, LRT Kuala Lumpur moden dan terang, ia bersih dan pencahayaan yang mencukupi. Semasa kami turun ke platform, kami kagum dengan kebersihan stesen. Lantai dan dinding diuruskan dengan sempurna, tanpa sebarang grafiti atau kerosakan. Papan tanda panduan dipasang di mana-mana, dengan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris bergantian, menjadikannya mudah digunakan oleh orang asing. Apabila kami tiba di platform, terdapat ramai orang kerana waktu komuter. Namun, terdapat ketertiban yang luar biasa dalam kesesakan itu. Semua orang beratur secara semula jadi dalam dua barisan, menunggu mengikut panduan menaiki kereta api yang dilukis di lantai platform. Ini adalah pemandangan yang tidak pernah kita lihat di Afrika Selatan, kata Pengetua Sinclair. Di Cape Town, orang ramai biasa saling menolak untuk cuba naik dahulu. Apabila kereta api tiba, pemandangan yang lebih menakjubkan terbentang, pintu terbuka dan orang ramai berpecah ke kedua-dua belah, memberi ruang kepada penumpang untuk turun. Selepas semua orang turun, mereka mula menaiki secara teratur. Tiada sesiapa yang memberi arahan, tetapi semua orang secara semula jadi mematuhi etika ini. Leila bertanya kepada saya, siapa yang mengajar peraturan ini? Saya menerangkan bahawa ini adalah budaya yang dipelajari secara semula jadi oleh kanak-kanak di Malaysia sejak kecil dan dia sangat tersentuh. Apabila kami masuk ke dalam kereta api, kami kagum dengan tahap kebersihan di dalamnya, tempat duduk selesa dan tali pemegang dipasang pada pelbagai ketinggian. Yang paling mengagumkan adalah kebersihan, tiada sampah di lantai dan tempat duduk diuruskan dengan indah. Semasa kami duduk dan melihat sekeliling, kami menyaksikan pemandangan yang paling mengharukan. Di stesen berikutnya, seorang lelaki tua yang bertongkat menaiki kereta api. Seketika, beberapa penumpang berdiri untuk menawarkan tempat duduk. Lelaki tua itu berterima kasih dan duduk. Melihat pemandangan ini, James, 17 tahun, menitiskan air mata. Dia merungut, kebaikan semula jadi seperti ini jarang dilihat di Afrika Selatan. Suasana di dalam kereta api juga mengesankan. Walaupun ramai orang, ia sunyi, tiada sesiapa yang bercakap kuat di telefon atau membuat bising. Kebanyakan mereka menghabiskan masa dengan senyap melihat telefon pintar atau membaca buku. Yang sangat mengejutkan ialah pelajar muda seusia sekolah menengah sedang belajar di dalam kereta api. Mereka membuka buku rujukan, melihat senarai perkataan dan belajar dengan bersungguh-sungguh. Di Cape Town, pelajar jarang dilihat belajar dalam pengangkutan awam. Pelajar-pelajar itu sangat rajin. Ya, Leila kagum. Pelajar Afrika Selatan melupakan pelajaran sebaik sahaja tamat sekolah, tetapi pelajar Malaysia berbeza. Kami tiba di stesen pertukaran dan terkejut lagi. Walaupun ia adalah struktur kompleks di mana beberapa laluan bertemu, papan tanda panduan sangat jelas dan kami tidak tersesat. Peta laluan berkod warna, panduan terperinci untuk setiap pintu keluar dan maklumat tentang kemudahan sekitar semuanya direka untuk difahami secara intuitif.
Apabila kami tiba di Bukit Bintang dan keluar ke permukaan tanah, pemandangan yang menakjubkan terbentang di hadapan kami. Papan iklan besar dan lampu neon yang terkenal, dan ratusan orang bergerak serentak. Pelajar terdiam. Walaupun kelihatan huru-hara, sebenarnya terdapat ketertiban yang sempurna. Orang ramai bergerak secara semula jadi, tanpa berlanggar, dan semua orang bergerak dengan cekap menuju destinasi mereka. Inilah simbol Malaysia, kata Pengetua Sinclair. Keharmonian dalam kepelbagaian, kebebasan individu dan ketertiban kolektif diimbangi dengan sempurna. Semasa berjalan melalui bandar itu, pelajar membuat penemuan baru satu demi satu, kebersihan bandar, kepelbagaian kedai, dan yang paling utama, kebaikan orang ramai. Apabila kami tersesat, orang Malaysia yang lalu lalang memberi arah dalam bahasa Inggeris. Apabila kami singgah di kedai buku, pelajar terpegun. Sebuah kedai buku gergasi yang meliputi beberapa tingkat, dengan jumlah buku yang banyak disusun dengan rapi. Ramai orang membaca buku walaupun pada hari bekerja. Orang Afrika Selatan juga suka membaca, tetapi tidak seramai ini, kata Leila. Keinginan rakyat Malaysia terhadap pengetahuan sangat mengagumkan. Semasa berehat di sebuah kafe, pelajar membincangkan pengalaman hari itu. Kami diajar bahawa Afrika Selatan adalah negara maju, tetapi apabila melihat Malaysia, kami sedar banyak perkara yang perlu dipelajari, kata Sarah, 18 tahun. Pelajar Malaysia belajar walaupun dalam kereta api. Kami pula lupa tentang pelajaran sebaik sahaja sekolah tamat, tambah James. Pada sebelah petang, kami menuju ke Jalan Alor kerana saya mahu menunjukkan kepada mereka pusat budaya muda. Pelajar terkejut dengan suasana meriah di Jalan Alor, tetapi ketertiban masih dijaga di sini. Yang paling mengagumkan adalah pada waktu malam. Walaupun sudah melepasi pukul 9 malam, ramai pelajar perempuan sekolah menengah pulang dengan selamat bersendirian. Mereka membeli belah di kedai serbaneka dan pelajar pulang dari pusat tuition. Ini adalah pemandangan biasa di Malaysia, sedangkan keluar malam dianggap berbahaya di Afrika Selatan. Saya tak percaya, kata Leila kepada saya. Gadis seusia kami berjalan sendirian pada pukul 10 malam sama sekali tidak dapat dibayangkan di Afrika Selatan. Apabila kami singgah di kedai serbaneka, terdapat penemuan baru lagi. Pembantu kedai shift malam adalah seorang wanita muda awal 20-an, tetapi dia sama sekali tidak kelihatan cemas. Pelajar tidak dapat menyembunyikan kehairanan mereka melihat seorang wanita bekerja sendirian sehingga larut malam. Di Afrika Selatan, wanita jarang bekerja sendirian pada waktu malam, kata Pengetua Sinclair. Persekitaran sosial yang selamat sebegini adalah tahap yang tidak pernah dilihat di Afrika Selatan. Pada pagi hari kedua, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Sarah tiba-tiba jatuh sakit dan rebah. Mungkin tekanan akibat persekitaran yang tidak biasa, ditambah dengan usianya 17 tahun. Pelajar lain dan saya sendiri bingung tentang bagaimana untuk menangani keadaan darurat di negara asing. Saya segera mendial 999. Yang mengejutkan, pengendali menjawab dalam bahasa Inggeris, memastikan lokasi yang tepat dan berkata mereka akan menghantar ambulans. Tidak sampai 7 minit, ambulans tiba. Kelajuan tindak balas ini mengejutkan berbanding sistem ambulans di Afrika Selatan. Walaupun di tengah-tengah jalan Bukit Bintang yang sesak, kepakaran paramedik sangat mengagumkan. Sebaik tiba, mereka dengan pantas memahami keadaan pesakit dan memulakan rawatan kecemasan yang sesuai. Mengambil kira pesakit adalah seorang wanita muda, mereka bertindak dengan sensitiviti sambil memastikan semua rawatan yang diperlukan diberikan dengan tepat. Seorang paramedik menerangkan situasi dalam bahasa Inggeris yang mudah, melegakan kebimbangan kami. Jangan risau, kami percaya ia adalah strok haba ringan. Mari kita buat pemeriksaan di hospital sebagai langkah berjaga-jaga. Peralatan di dalam ambulans juga adalah yang terkini. Ia dilengkapi untuk memantau keadaan pesakit secara berterusan semasa dalam perjalanan dan melakukan rawatan kecemasan lanjutan jika perlu. Hubungan ke hospital juga telah dibuat dan mereka bersedia untuk memulakan rawatan sebaik sahaja tiba. Kejutan baru bermula sebaik sahaja kami tiba di Pusat Perubatan Kebangsaan National Medical Centre di Kuala Lumpur. Bilik kecemasan sesak tetapi diatur dengan sempurna. Kawasan dibahagikan dengan jelas dan aliran pesakit direka secara cekap. Sambutan di kaunter pendaftaran juga mengesankan. Terdapat kaunter khas untuk pesakit asing dan kaki tangan bertindak balas dalam bahasa Inggeris yang fasih. Mereka juga memberikan panduan terperinci mengenai prosedur berkaitan insurans perubatan Afrika Selatan kami. Sistem sokongan pesakit asing sebegini jarang berlaku walaupun di Hospital Cape Town. Semasa menunggu, jururawat sentiasa memeriksa keadaan Sarah. Terdapat keprihatinan untuk menerangkan situasi secara terperinci untuk meredakan kebimbangan pelajar lain. Apabila pemeriksaan bermula, kami kagum dengan kepakaran doktor.
Beliau mengambil kira keadaan psikologi pesakit muda dan mendengar simptom dengan teliti. Ujian dilakukan dengan pantas dan keputusan ujian darah keluar dalam 40 minit. Diagnosisnya tidak serius, keletihan perjalanan dan strok haba ringan, keadaan yang boleh pulih dengan hidrasi yang mencukupi dan rehat. Namun, doktor menasihatkan pemerhatian selama beberapa jam sebagai langkah berjaga-jaga. Dalam perjalanan untuk mengambil preskripsi dan pergi ke farmasi, kami mengalami pengalaman yang mengharukan lagi. Ahli farmasi mengambil kira umur dan simptom pesakit, menjelaskan segala-galanya secara terperinci, daripada cara mengambil ubat hingga kepada kesan sampingan. Mereka juga mencetak arahan pengambilan ubat dalam bahasa Inggeris. Semasa membayar, terdapat kejutan terakhir. Walaupun termasuk perundingan kecemasan, ujian dan ubat, kos perubatan adalah hanya 2/3 daripada kos perubatan di Afrika Selatan. Tiada caj tambahan dikenakan kerana kami adalah pesakit asing. Semasa meninggalkan hospital, Pengetua Sinclair berkata, saya berbangga bahawa sistem perubatan Afrika Selatan juga cemerlang, tetapi perkhidmatan perubatan Malaysia secara keseluruhannya menakjubkan. Terutamanya pertimbangan terhadap orang asing dan sistem yang cekap, banyak yang perlu dipelajari. Melalui pengalaman perubatan ini, persepsi pelajar terhadap Malaysia semakin mendalam. Mereka menyedari bahawa bukan hanya kemajuan teknologi, tetapi juga pertimbangan manusia menjangkau setiap sudut masyarakat. Selepas Sarah pulih, kami memutuskan untuk meneruskan penjelajahan Kuala Lumpur dan Melaka. Mula-mula kami menuju ke sekitar Menara Berkembar Petronas. Semasa berjalan di Taman KLCC, pelajar memerhatikan budaya dan masyarakat Malaysia. Semua orang sangat sopan, kata James. Walaupun sibuk melancong, mereka dengan senang hati membantu kami mengambil gambar. Untuk makan tengah hari, kami pergi ke kedai satai terkenal di Kuala Lumpur. Pelajar teruja melihat satai dibakar di hadapan mereka oleh penjual. Ini adalah makanan sebenar Kuala Lumpur, kata Leila. Ia sama sekali berbeza daripada makanan Asia yang kami makan di Afrika Selatan. Pelajar kagum dengan kemahiran dan tumpuan penjual satai. Kami dapat merasakan kebanggaan tukang pengrajin yang diletakkan dalam setiap tusuk satai. Inilah yang dipanggil jiwa tukang Malaysia, kata pengetua. Pada sebelah petang kami bergerak ke Melaka. Pengalaman perjalanan dengan ETS, bas juga baru bagi pelajar. Walaupun bergerak pada kelajuan tinggi, kabin senyap dan selesa. Apabila tiba di Melaka, suasana kota warisan menyambut kami. Kami melawat Jonker Street dan State Twist untuk mengalami budaya tradisional Malaysia. Pelajar terharu dalam suasana yang penuh nostalgia. Teknologi moden dan budaya tradisional wujud bersama secara semula jadi, kata Leila. Semasa berjalan di sepanjang Jonker Street, kami melihat kraf tradisional, melihat pengrajin bekerja, pelajar merasakan kedalaman budaya Malaysia. Jarang sekali di Afrika Selatan generasi muda mewarisi kemahiran tradisional seperti ini, kata pengetua. Pada waktu malam, kami kembali ke Dataran Merdeka dan menikmati pemandangan malam. Pelajar terdiam melihat pemandangan kota dari bangunan tinggi. Saya tidak percaya begitu banyak sejarah terkumpul dalam satu bandar, namun ia dipelihara dengan begitu indah, kata James. Pada pagi terakhir, pelajar bangun awal untuk penjelajahan terakhir mereka. Kami melawat Batu Caves. Mereka kagum dengan keindahan harmoni antara alam semula jadi dan ciptaan manusia. Ia adalah keseimbangan ideal antara pemeliharaan alam sekitar dan pembangunan pelancongan, kata Sarah. Di Kuil Tian Ho, mereka mengalami keindahan seni bina Malaysia. Mereka kagum dengan keharmonian sempurna antara kuil dan persekitaran. Ia adalah dunia unik di mana keindahan dan fungsi bergabung, Leila kagum. Untuk makan tengah hari, kami mencuba hidangan nyonya tradisional. Pelajar terkejut melihat hidangan kualiti tinggi dihiasi dengan indah seperti karya seni. Keseimbangan kualiti dan estetika seperti ini tidak dapat dibayangkan di Afrika Selatan, kata pengetua. Pukul 3 petang, tiba masanya untuk menuju ke KLIA. Semasa di dalam kereta api, pelajar merenung kembali pengalaman 48 jam mereka. Nilai kami telah berubah sepenuhnya, kata James. Kami percaya Afrika Selatan adalah negara maju, tetapi apabila melihat Malaysia, kami sedar banyak perkara yang perlu dipelajari, tambah Leila. Setibanya di KLIA, kekaguman pelajar berterusan. Mereka kagum dengan layanan sopan pegawai imigresen sehingga ke saat akhir prosedur pelepasan, perkhidmatan yang sempurna dari awal hingga akhir, kata Sarah. Semasa menunggu di pintu gerbang, pelajar melihat semula foto-foto di Malaysia. Saya akan tunjukkan kepada keluarga dan pasti akan bercerita tentang Malaysia, kata Leila. Saya mahu belajar di Malaysia apabila masuk universiti, kata James.
Apabila pesawat berlepas dan pemandangan Kuala Lumpur semakin jauh dari tingkap, pelajar menitiskan air mata. Selamat tinggal Malaysia, kami pasti akan kembali, bisik seseorang. Saya juga menyedari kehebatan Malaysia sekali lagi melalui 48 jam ini, malah berbanding pengalaman saya 20 tahun di Afrika Selatan, kekayaan hati budi dan sistem mereka adalah istimewa. Pelajar yang tiba di Cape Town segera mula bercerita kepada keluarga dan rakan-rakan. Ibu bapa yang menjemput terkejut melihat kegembiraan mereka. Ayah, ini benar-benar negara yang menakjubkan, Leila memberitahu bapanya. Ia sama sekali berbeza daripada apa yang telah kita pelajari, kata James. Dalam masa 2 minggu selepas pulang, perubahan besar berlaku. Foto dan video Malaysia yang dimuat naik oleh pelajar di media sosial menjadi tular di kalangan belia Afrika Selatan. Terutamanya video pelajar Malaysia yang belajar di dalam kereta api ditonton lebih daripada 150,000 kali. Banyak komen yang mempersoalkan sama ada pendidikan Afrika Selatan benar-benar yang terbaik di dunia. Ramai juga yang menyuarakan agar mencontohi sikap belajar pelajar Malaysia. Terdapat juga kesan besar di sekolah. Pengetua Sinclair melaporkan tentang sistem pendidikan Malaysia kepada lembaga pendidikan, menarik perhatian besar. Malaysia mula diberi perhatian sebagai sistem sosial yang ideal, yang mengimbangkan kecekapan dan kemanusiaan. Media Afrika Selatan juga bertindak balas. Cape Town Herald menerbitkan rencana khas bertajuk Kekayaan Hati Budi Malaysia yang ditemui oleh pelajar Afrika Selatan yang mendapat sambutan besar. Terdapat juga perubahan di kalangan ibu bapa. Bilangan pelajar yang ingin belajar di Malaysia meningkat mendadak dan permohonan untuk kelas bahasa Malaysia meningkat 7 kali ganda. Acara di Pusat Kebudayaan Malaysia sentiasa penuh. 4 bulan kemudian, sesuatu yang menakjubkan berlaku. 15 daripada 25 pelajar itu menyatakan hasrat untuk melawat Malaysia lagi dan mereka sebenarnya merancang perjalanan ke Malaysia bersama keluarga mereka. Leila memujuk ibu bapanya dan menyertai program pembelajaran bahasa Malaysia selama 3 minggu semasa cuti musim panas. James mula mempertimbangkan dengan serius untuk belajar di universiti di Malaysia apabila melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Universiti Afrika Selatan bagus, tetapi saya mahu menerima pendidikan hati yang sebenar di Malaysia, katanya kepada ibu bapanya. Pengetua Sinclair juga menunjukkan perubahan. Beliau mencadangkan kajian sistem pendidikan Malaysia kepada Kementerian Pendidikan Afrika Selatan dan penghantaran delegasi kajian rasmi telah diputuskan. Terlalu banyak yang perlu kita pelajari, katanya. Setahun kemudian, saya menerima berita yang lebih menakjubkan. St. Andrews College menjalin hubungan sekolah berkembar dengan sebuah sekolah menengah swasta di Kuala Lumpur. Mereka merancang untuk mengadakan pertukaran pelajar bersama setiap tahun. Sebagai program kumpulan pertama, 20 pelajar, termasuk Leila dan James, akan belajar di Malaysia selama 4 bulan. 48 jam itu mengubah hidup saya, kata Leila. Kini, boom kajian Malaysia sedang berlaku di Afrika Selatan. Kaedah pendidikan Malaysia diperkenalkan di banyak sekolah dengan tumpuan terutamanya pada peningkatan pendidikan hati pelajar. Saya juga kerap memberi ceramah tentang sistem sosial Malaysia di institusi pendidikan Afrika Selatan. Saya menerangkan bahawa ciri masyarakat Malaysia adalah keharmonian teknologi dan kemanusiaan, keseimbangan antara kecekapan dan keprihatinan dan integrasi pertumbuhan individu dan pembangunan sosial. 48 jam yang tidak disengajakan itu telah membawa perubahan besar dalam pertukaran pendidikan antara kedua-dua negara. Kini, delegasi kajian pendidikan dari Afrika Selatan melawat Malaysia setiap bulan. Dan ramai peserta pulang dengan mengalami kekaguman yang serupa. Yang paling mengesankan adalah perubahan jangka panjang pelajar yang menyertai. Selepas pulang, sikap belajar mereka jelas berubah. Mereka meluangkan lebih banyak masa untuk belajar secara sukarela dan keprihatinan mereka terhadap orang lain juga semakin mendalam. Leila kini belajar hubungan antarabangsa di Universiti di Kuala Lumpur. Beliau berkata beliau mahu menggunakan kekayaan hati yang dipelajari di Malaysia sebagai jambatan antara kedua-dua negara pada masa hadapan. James mengambil jurusan Malaysia dan Kebudayaan Malaysia di Universiti Afrika Selatan dan bercita-cita untuk bekerja di Malaysia pada masa hadapan. Beliau berkata beliau ingin mencipta model baru yang menggabungkan pendidikan hati Malaysia dengan kepelbagaian Afrika Selatan. Pengetua Sinclair kini aktif sebagai pemimpin projek kajian Malaysia untuk Kementerian Pendidikan Afrika Selatan. Beliau berkata, dalam pendidikan, kita mempunyai banyak perkara yang tidak terhitung untuk dipelajari daripada Malaysia. Saya sendiri menyedari semula nilai sistem sosial Malaysia melalui pengalaman ini.
Berbanding dengan pengalaman kerja saya selama 20 tahun di Afrika Selatan, saya menyedari bahawa masyarakat Malaysia mempunyai unsur istimewa yang dipanggil pendidikan hati. Kini saya bekerja sebagai penyelaras pertukaran pendidikan antara kedua-dua negara. Saya mengiringi ratusan pelajar Afrika Selatan ke Malaysia setiap tahun dan kesemuanya pulang dengan mengalami kekaguman yang serupa. Yang sangat mengesankan ialah matlamat hidup pelajar berubah secara drastik melalui pengalaman di Malaysia. Mereka mula berfikir tentang sumbangan kepada masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya mencari kejayaan peribadi. Pendaratan cemas akibat banjir New Zealand itu memang kejadian yang tidak dijangka. Namun, ia telah mengubah kehidupan 25 belia cemerlang dan seterusnya memberi impak besar kepada pertukaran pendidikan antara kedua-dua negara. Saya masih ingat hari itu, semasa menunggu pesawat di lapangan terbang, ekspresi pelajar yang penuh kebimbangan dan senyuman berseri yang penuh harapan dan kekaguman 48 jam kemudian. Kekuatan sebenar Malaysia bukan hanya pada teknologi canggih atau sistem yang cekap. Ia terletak pada budaya yang menghargai manusia, keprihatinan terhadap orang lain dan keharmonian sosial secara keseluruhan. Saya berharap lebih ramai belia Afrika Selatan dapat mengalami wajah sebenar Malaysia pada masa hadapan. Dan saya berdoa agar pengalaman itu akan memperkayakan hidup mereka dan mengeratkan lagi hubungan persahabatan antara kedua-dua negara. Kisah 48 jam yang bermula secara kebetulan, kini telah menjadi jambatan besar yang menghubungkan kedua-dua negara. Saya belajar di Malaysia bahawa pendidikan bukan hanya mengajar pengetahuan, tetapi juga memupuk hati. Setakat ini kisah saya untuk hari ini. Bagaimana dengan kisah menakjubkan pelajar sekolah berprestij Afrika Selatan yang mendarat cemas di Malaysia akibat banjir New Zealand dan mengubah pandangan hidup mereka dalam 48 jam? Sila tinggalkan komen sokongan untuk wira-wira kisah ini. Disampaikan oleh Stesen Inspirasi. Jika anda menyukai kisah ini, sila tekan suka dan langgan saluran. Terima kasih kerana menonton.